Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya tengah hari tadi dapat ataupun menerima panggilan daripada Dr. Ashraf Wajdi Dasuki, sebagaimana saya memanggil beliau sebagai seorang sahabat dan begitu juga dia memanggil saya sebagai seorang sahabat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Ashraf kerana sudi untuk menelefon saya supaya dilakukan penjelasan berkaitan dengan kenyataan saya semalam, apabila saya menyebut saya takut-takut. Saya bukan yang fitnah ya. Saya kata saya takut-takut Dr. Ashraf ini diberi nasihat yang tidak elok oleh salah seorang yang bersama dengan dia, Wama Hussein, saya sebut saja, tak ada masalah, berkenaan dengan pendirian kita untuk bersama PH ataupun tidak. Itu sahaja. Dan betul, saya setuju dengan doktor apabila dia cakap ia menimbulkan satu persepsi yang buruk kepada dia kerana ia melibatkan pandangan dia secara terbuka, terhadap dia secara terbuka, dan ia berkenaan dengan pendirian beliau. Adakah benar atau tidak, saya pun tak tahu. Itu adalah benda yang fair lah kalau nak disebut. Dan saya menimbulkan persepsi kerana saya risau apabila kita tengok Wama Hussein begitu seronok apabila begitu orang kata apa, comfortable, begitu selesa bersama dengan PH. Kita risau orang yang dekat dengan dia iaitu Dr. Ashraf juga terikut sama. Itu saja kenyataan saya yang mungkin telah disalah tafsir sebagai suatu fitnah. Tapi apa-apa pun, jika terguris hati, saya juga telah bagi tahu pada doktor yang saya telah minta maaf kepada beliau, kerana memang tak ada niat saya untuk nak bagi tahu kat orang ramai yang Dr. Ashraf ini memang penjilat PH ke DAP ke apa ke, memang tak ada lah. Memang itu bukan niat saya. Dan saya pun dalam konteks yang sama semalam, saya kata kita bagi peluang dekat Dr. Ashraf. Kita kata jangan terus judge yang dia ni bersama dengan PH sebab belum nampak lagi. Belum nampak lagi secara terang. Jadi saya pun at the same time rasa sangat lega. Saya rasa lega kerana Dr. Ashraf menafikan sekeras-kerasnya yang dia berpandangan bahawa kita perlu begitu intim lah dengan PH. In a way macam tu lah, dia tak cakap secara direct. Tetapi saya pun tak nak lah dia bergaduh pula dengan PH ke apa ke, sebab dia pun duduk dalam kerajaan. Tetapi saya nampak yang beliau menafikan pendirian beliau sama dengan Wama Hussein. Jadi walaupun kita berbeza pandangan, tidak bermaksud kita boleh bergerak ke hadapan menguatkan parti kita, Parti UMNO. Jadi saya juga ambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada mereka yang rakam video dan sampaikan pada Dr. Ashraf, sebab itu pun yang saya harapkan berlaku supaya kita tahu yang Dr. Ashraf ini bersama dengan UMNO, bukan bersama dengan PH, dan tidaklah all in dengan PH, sebab itu yang kita risaukan jika kepimpinan atasan begitu all in dengan PH. Sebab akar umbi ini memang dah secara jelas menyatakan bahawa kita memang tak boleh dengan PH. Pandangan kita berdasarkan kepada dapatan yang kita dapat melalui suara mulut lah, ataupun pandangan melalui mulut apabila saya tanya mereka akar umbi ini, adakah kamu selesa dengan PH, dan jawapannya tidak. Jadi ia perlu didengari dan perlu kita bukannya memaksa, tetapi sekurang-kurangnya fahamlah perasaan kami di bawah ini, kerana memang kita memang tak akan sesekali bersama dengan PH atas terlalu banyak perkara yang mereka lakukan secara terang, jelas dan nyata, tidak menjadi aspirasi untuk kita orang UMNO. Contohnya berkenaan dengan titah addendum. Ia merupakan satu titah. Jadi mengapa pula kita ni boleh menolak ataupun menafikan satu titah raja? Dan saya juga tak faham, jangan pukul rata. Saya tak pernah menyerang Dr. Ashraf dengan menyatakan bahawa beliau tidak bersama dengan Datuk Najib. Tak pernah. Saya tak pernah cakap macam tu. Tolong jangan ada yang buat bisikan yang menyatakan seolah-olah saya menyerang Dr. Ashraf tentang perkara itu. Saya tak pernah. Malah saya pernah bagi tahu di khalayak ramai bahawa Dr. Ashraf pernah hadir ke mahkamah. Dan memberi sokongan kepada Datuk Najib. Hubungan mereka bukannya baru sahaja, memang dah lama dah bersama. Minta maaf kalau video ni panjang sikit sebab saya rasa gembira, saya rasa bersyukur kerana dapat dengar daripada suara Dr. Ashraf sendiri yang dia tak pernah, dia merasakan bahawa saya telah memfitnah beliau
berkenaan dengan bagaimana role yang dimain ataupun peranan yang dimainkan oleh Wan Mahusin, yang kita nampak begitu selesa sangatlah dengan PH ini. Takut-takut Dr. Ashraf sekali sama. Tapi saya, alhamdulillah, ia dinafikan oleh Dr. Ashraf, dan saya di sini juga ingin buat kenyataan yang begitu terang, jelas dan nyata. Alhamdulillah, Dr. Ashraf tidak berpandangan seperti Wan Mahusin lah. Itu yang kita perlu tahu, ya. Jadi apa-apa pun, semoga kita istiqamah dalam perjuangan kita ini. Sudah mungkin juga saya ada menyebut tentang bagaimana saya triggered ataupun saya terasa lah apabila saya bersalaman dengan beliau di masjid, dan sebenarnya beliau juga telah memberi penjelasan bahawa beliau tidak sengaja ataupun dia kata orang ramai, dia rasa macam tak sempat pun nak berhenti untuk berborak apa. Tapi tak apalah, itu penjelasan beliau, dan saya pun telah meminta maaf atas salah faham dekat situ, sebab saya benda tu berangkai satu persatu. Lepas saya salam, saya senyum, dia itu adalah apa yang saya observe, dan saya pun terfikir apa salah saya. Dan selepas itu, satu demi satu, saya tidak lagi dijemput untuk ke rumah beliau, saya tidak lagi bersama dalam tim media dan segalanya. Jadi saya juga tanya soalan itu dengan Dr. Ashraf, dan Dr. Ashraf kata dia tak rasa apa pun, dia tak perasan apa pun. Tapi tak apalah. Jadi apa-apa pun kita memang mahukan kepimpinan yang teguh bersama dengan parti, tidaklah untuk menguatkan parti yang lain. Ini yang kita risaukan selama ini sebenarnya. Jadi alhamdulillah, penjelasan daripada Dr. Ashraf itu saya tak boleh kongsikan semualah, tapi itulah yang paling penting sekali. Paling penting sekali, alhamdulillah, kita tidak bolehlah menyatakan bahawa beliau ni terlalu PH ataupun nak menguatkan parti PH dan beria-ria sangat dengan PH seperti mana Wan Mahusin. Tapi kita tak boleh klasifikasikan sebagai satu pasukan ataupun satu pemikiran yang sama. Jadi kita harap apa-apa pun UMNO ini tidak lagi melukut di tepi gantang ataupun menjadi parti second fiddle ataupun parti pemain kedua sahaja. Kita perlu menyajikan tawaran-tawaran yang baik kepada rakyat, dan alhamdulillah apabila saya sendiri yang sangat lantang melawan ataupun tidak menyukai Khairi Jamaluddin ataupun Hishamuddin atas kekhilafan yang mereka lakukan sebelum ini. Tetapi siapalah saya kalau nak dibandingkan dengan Datuk Seri Presiden yang banyak telah disakiti oleh mereka, tetapi menerima mereka tanpa syarat dan juga memaafkan mereka. Jadi alhamdulillah, apa-apa pun tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih kerana dapat dengar daripada awal sampai akhir saya punya VTT ini. Saya harap ia telah meleraikan apa-apa perkara yang telah tersimpul, supaya kita tahulah pendirian seorang pemimpin, especially seorang Setiausaha Agung UMNO, tidaklah semestinya seperti yang disebut-sebut ataupun yang diutarakan oleh orang macam Wan Mahusin ataupun Lokman Adam, yang kita pun rasa janggal lah apabila mereka ni terlebih PH daripada PH. Jadi alhamdulillah, saya harap benda ni dapat membetulkan sedikit keadaan. Saya tahu kalau ada persepsi itu telah diburukkan oleh tindakan ataupun pandangan saya semalam, dan saya nak bagi tahu memang bukan niat saya nak ajak orang ramai supaya benci Dr. Ashraf. Saya cakap sekali lagi, saya hanya risau kalau nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang macam Wan Mahusin ini boleh mempengaruhi lah Dr. Ashraf, yang kita tahulah seorang yang bijaksana, yang dia tahulah apa yang terbaiknya adalah untuk parti kita. Jadi kita terus solid, kita perlulah terus solid bersama dengan parti UMNO. Harap tak ada perbalahan lagi, dan biarlah mereka dengan labu-labunya, tapi kita terus bawa suara akar umbi, terus bawa suara supaya UMNO ni kembali diterima oleh masyarakat dan juga rakyat Malaysia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.